tepi, dia tak nak belah ke depan. Dia nak belakang saya juga. Lepas tu macam mana? Rasa salah kena main dengan dia. Lepas tu ada ke depan, dia tak nak main dah. Benda dah, kalau takut jam jangan main deh. Goyang jangan deh. Ini dah stage 2 kan? Tak ada. Ada sarannya. So kalau walk in harga dia RM129 untuk double. Have control. Dekat Agoda RM56. So jom kita keluar pergi makan sambut New Year. Ni Azia kan? Depan Azia tu ada Myvi kan? Ada tayar bapak besar. Gambar tu. Ni apa tu? Ni ada kelab tu sini. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Say tomorrow, but tonight go crazy. Meet me at the pata. Jadi tahu tu. Apa pay fanfare? Kita kena cari meja yang ada sana banyak. Oh banyak lagi lah. Oh yang panjang ya. Oh yo. What's a playground? What's it John? John? Ni apa? Loci. Saya tu. Selamat. Ini Sop. Power. Korean bowl. dia pedas. Ada takoyaki. Ada cheese tart. Baik, kita baik. Ada template. Hello. Wah, ada mac and cheese. Ball. Salad sami kari. Yes, tak. Banyak hot kan? cake. Ada salad. Ada rasa-rasa. Baik tu. Lagi advance dari Atom Kota Dem. Nasi goreng udang selambak. Rojak buah. Dia kamu. Kamu boleh tadi kamu di sini. Kamu tahu tak? Baik. Tengok 42 tak boleh. Bahaya. 48. Pandan muka dia ke? Mana tu? Buat vlog ke? Bukan. Vlog ke? Bukan Instagram ada, pandan Instagram. muka, pandan Ha? muka. Oh, vlog kan Instagram, YouTube. YouTube. YouTube apa channel? YouTube apa channel? Bagi YouTube. Apa yang sedap? Nasi goreng apa yang sedap? Sedap. Kalau ikutkan semua benda sedap lah. Betul. Benda ni memang tak ada benda yang tak sedap. Sebab tak sedap, kita tak jual. So, kita recommend nasi goreng. Makan seafood, makan udang. Itu sedap. Tak boleh bang, resdung. Okey, so kambing, dia bawa kambing. Berempah. Mamak punya style. Tak makan kambing, okey tak apa. Nasi goreng tom yum telur mata. Ha, macam menarik. Leo, Nice ni, goreng tom yum. Nasi goreng ikan masin dia. tom yum ah. Tom yum lah. Simple eh? Abang tu cakap je tu, tapi nasi goreng lamb ni kan baik.
Subscribe balik lah ni. Dah bayar lah, dah bayar. Letak notification semua orang subscribe tu dekat hujung video. Orang nak tengok video lagi tu suruh orang subscribe. Kita timbang ni kualiti lah. Nyanyi boleh subscribe. Mana Johor? Terima kasih. Yeah. Kel. Yalah, cari jalan lah. Kerja je lah. Orang dia lah. Ha? Kilo suara tak? Tak. Tak. Kau sampai? Baru sampai. Baru sampai. Baru touchdown. Makan lu. Kalau. Oh banyak. Betul. Ya, Tembikai satu. Ikan nasi biasa. Tembikai apa? Biasa. Lepas tu tadi saya nampak ada buah naga tak? Ada yang ni. Yang ada buah kat atas sekali. Baru. Kalau tak nak tu, nak air buah tu, tak ada tak? Yang ni. Oh, buah naga memang macam ni lah. Boleh kan? Kasih cuba lah kasi. Boleh, yang ni. Sebab datang Ipoh jarang-jarang kan boleh. Yelah. Satu buah je ke? Dua air. Nama apa? Satu. Besar tu. Baik tu. Dia ada creamer tu. Ini model buah naga creamer guys. RM9. RM5. Mula satu. Rasa silian sikit. Tapi kita nampak esok tak malam. Tapi kita datang memilih. Ramai lah. Kita rezeki. Babak promo. Sizzling dia biasa. Betul. Pada sizzling tu pun lama. Lepas kita beli ada orang. So untuk makanan dan minuman malam ni Naim penang lah. Dua-dua dia boleh start. Sedap tu kedai nasi ni. Nasi goreng ni. Nama kedai dia kalau korang datang Ipoh Night Market kan. Cari Rizam Arena Kitchen. Lepas tu cari seorang abang kacip. Dia masak sedap tu. Nanti kita letak. Nanti kita bagi tahu siapa abang kacip tu. Kalau abang kacip tu masak sedap kan. Siapa bagi sedap, Allah bagi sedap. Berapa orang? Hah? Dalam dua? 2 orang 68. Oh. Wah, kena tarik sendiri ya. Ah! Weh, laju siut. Kenapa laju doh? Saya cuma pelik je. Kenapa tak ramai? Melapa apa dah bengah, Wanat? Jauh. Awak try dulu. Saya try dulu. Dah habis ni. Sama je. Gaya lah tadi. Lepas tu, Tak ada apa. Kalau okey. macam mana? Tanya dalam. Apa dia? Apa yang kat dalam? Dah. Lepas tu saya nak duduk macam ni? Kaki ke depan. Lepas tu? Pegang tali. Uh, Okey. Pegang jaga kamera elok. okay. Jaga kaki. Okay.
Benar. Kejap. Okay, bismillah. Sumpah dia budak-budak ini. Okay. Ayam boleh, ayam aja tengok bawah. Pandang atas je. Pandang saya, jangan tengok bawah. Slow. Okay. Ha. Okay, lagi. Slow. Tak. Tak campur pun. Satu. Okay. Sikit lagi. Okay. Come on. Spider-Man. Babi gayat sial. Tolong. 2, 3. Tak turun pun. Turun lah. Cepatlah. Turun. You calm down now. It's not scary lah. Kita buntut. Sit down. Okay. Alright. 1, 2, 3, 4, 5. Kita main yang pusing-pusing tu lagi lah. Kita macam orang bodoh ya. Ya. Come on. 2, 3. Woohoo! Sleeper. Happy New Year. Happy New Year. Selamat pagi Capi Naim. Sampai kita pergi ke Sama Kopitiam. Tunggu meja sebab kita tak bersama.
boleh bagi 6.8. 6.8. So kita akan pergi ke next destination kita. Alright. Itu boleh packing ni. Pula. Apa ada? Update Tasik Cermin ada 2, 1 and 2. Lepas tu ada Petting Zoo, ada ATV, ada King Long Gua Valley there. So sekarang ni kita kena naik boat dululah. Jom. Mulut saja. Tu. Ikut. Oh. Takut. Baru pukul 11. Ambil nama Syafiq ke ni? Boleh. Aku Syafiq. Kat. Yeah. So we are going into Tasik Cermin. Lepas kecam letak. Jangan pegang batu dah. Okay. Kalau gitu, so we call it batu kapur. Batu kapur. Ada di awal. Wow. Semut tu. Very careful, careful baby. Tu. Macam dia, kenapa nama dia? Ular lebih kurang ada 7 jenis. Burung yang kami dapat tahu daripada bird watcher lebih kurang ada 100 species. Ikan banyak, lebih kurang ada 10 jenis lah, 10 jenis. Di sini tak ada arapaima. Arapaima tak ada. Air ni boleh sentuh, air bersih. So, bersih dah selamat lah. Warna hijau ni algae. So next, next kita Tasik Cermin 1. Pesanan penaja jangan pakai heels. Sebab dia batu-batu. Sini ada banyak gila. Tu kacang putih DNS. Ini enak and ranggup. Sana ada runcit CTS. Sini memang kawasan India yang menjual kacang. Look at your hair. Tu tak sama tu. Semalah jajum. Lambang mata je. I think I want this one. Halo, kita berada di Bandar Ipoh. Jalan-jalan untuk ambil gambar. Let's go. When they face then, you're being so tired. Dalam ada apa?
Bau hutan. Cantik siu. 901. Ya, depan ni ya. Oh. Ih. Alah, tak dapat 903, dapat dengan batu. Ayo. Open. Tak ada ulu kan. Dalam kereta. Macam ulu. Uno, dalam kereta. Kat ulu. Ulu. Ni untuk family tengok. Macam boleh BBQ ramai-ramai. Ni bilik ni boleh besar nanti. I think yang ni macam Kena kat mana? Ni ada bilik tak? oh. Bilik besar. Oh, iron kat luar. Tengok jacuzzi dia ada apa? Tak ada ni macam besar ni. Makan kat mana kat sini? Dia kata lalu jacuzzi. Situ kot. Oh, ni dom. Ayam ni dulu. Dalam sini. Oh, kat sini kot. Tempat makan dia. Ah. Oh, banyak. Ada betul lah ada tu. Gambar ya. Pergi situ. Kita ayam tak perlu. Ya. Tapi okey lah dia hidup. Panas ke? Makan kat sini. Dia memang menenangkan lah. Tenang. Oh, ni yang masuk tunnel tu. Ni I takut tu. Dia masuk air, masuk gua. Bayar ke? Bayar. Ya ke? Ya, bayar. Sebab dia kena ada safety tu. Ada orang bawa. Berapa ringgit ni? Tak tahu. Jom try. Takut lah. Ada orang kan jaga. Esok lah. Bila petang. So dah check out ni. Ayah ada masuk air. Takut. Mana masuk air terapung lah. Tanya lah Popi. Ini ke? 6 Mile Tunnel. Oh, belakang tu ada ni. Style do sini dia tenang dia. Sebenarnya saya takut. Sebab dia dalam tent. Ambil gambar boleh kot. Ada air. Sebab tu lah nak masuk sini kena air. Sini je lah takut lah. Takut. Ayah pergi lalu. Macam ambil gambar yang. Ayah dia bergerak tu. So peaceful.
peaceful. Basikal free. Tapi semua tidak di maintenance. Ni okey kot. Oh. Sedih lah. Ni ya? Tak ya. Ni. Ah ni. Oh, bau bihun goreng. Good morning. Bihun goreng atau mie goreng? Cucu. Bihun. Let's go. Breakfast. Ramai dah. Apa malam-malam ni? Ini bihun soto. Bihun sup. Saya nak masukkan nombor bilik. 901. Nak air apa? Nak roti bakar kok. Roti bakar. Sepanjang dari 1 sampai pukul 2. Ni macam bilik besar sikit. Goodbye. Check out. Salam Jumaat. So, first time kita nak try ni kicap Ipoh. Tak tahu pula dia ada kicap dan dia ada kari. Dia macam choco pan. Si copan. Sebab yelah mi dah habis. So ayam order apa? Nasi ayam coom. Nasi ayam? Coom. I don't know what it means by coom. Berapa ringgit air? What the fish? Saya juga lah so. Tinggi. Kalau air RM20 tak ada, kedai dia beratur rasa. Satu RM5 ke dua RM5? Dua RM5. Kata nak cut sugar. Cut sugar? Apa tu? Apa tu istilah bagi apa tu? Izzati? Sabar.
Dia makan. Duduk tengok. Your trip is true. It's really true. Say goodbye, Toto. Tak pernah kau jejak ini. Parking dia RM5. RM5 parking. What a hot day, bro. Oh, tak typo. Tak apa. So masuk dia dewasa RM9. Wah, kepala otak dia panas. Kedi kasar ni apa yang? Menuju ke sebuah bilik rahsia merupakan persembunyian bagi isteri dan anak-anak sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Oh. There's a tea turntable. I think I want to renovate the places. I want to put some cars here, maybe. What do you think? It's good. It's good. Meminati. Sungguh. Jadi kalau bulan purnama mengambang sapi, sungguh. Jom kita ni atas. Jalannya kesempitan. Wah. Tapi naik tak nak naik sebab dia gayat. So aku buka, mana nampak? Let's see. Oh, sana macam nak hujan doh. Okay. Okay. Gayat tinggi. Oh, dia ada bagi. Show me. Cute. Panas. Situ. Ayang kat sini, Ayang. Oh, tak muat. Oh, tak muat. Oh, yelah. I think diorang belakang kat sini lah. Yeah. Tu, country. Oh. Okay. Come here. Let's go ambil gambar. Cepat, Ayang tengok mana lighting yang menarik. Cantik, ku tahu diriku paling mana.
vision board saya yang itulah. Jadi marilah kita kembali kepada realiti. Walaupun hari ni Jumaat masing-masing on mobile, nak on mobile, saya on mobile. Jadi